Okay. Hari kita Sarawak nak beli beg juga Bella. Itulah. Boleh, insyaAllah. Kena cari masa nak pergi ke Sarawak dan Sabah. Nak tengok mocha. Mostly orang cakap mocha. Mocha. Okay, boleh. Mocha yang ni apa? Itulah. Orang selalu tanya apa perbezaan Coral Peach dengan Mana Mocha. phone? Oh lah, phone dah pakai kat situ adik. Mocha Phone tu adik bukan coffee ya? Bukan. Oh tak, itu matcha lah. Macam jauh dia dengan Mocha is betul lah. Ya Yes. Allah. Matcha yang hijau kan? Kali si kali hijau. Nak. Okay ha. Cuba colour mocha. Dan order mocha. Thank you. So kalau korang order 5 terus, korang akan dapat semua warna. Biar dah sediakan dah. Korang tak payah tekan satu-satu. Beg nombor 1 dapat semua. Beg nombor 1 dapat semua. Lepas tu korang akan dapat yang ni. Letak kat atas ni lah supaya nampak. Okay. Yang silver ni maksudnya korang akan dapat macam ni. I tunjuk. So kirakan kalau yang beli 5 tu 4 plus 1. Is it? Yes. Yeah, sebab macam ni. ada Yes. I tunjuk korang akan dapat ni. tangan Bella kecil sangat tak nak Itulah. saya tolong. Boleh ke? Okay. Ni 5-nya. Ini korang dapat ni. Boleh tak? Boleh tak zoom sikit? Lagi ke atas. Macam tu. So ada 5 versi baru. Tu, betul. Tilt up tu dan dapat yang versi ori awal-awal lagi. Yes. So, InsyaAllah korang akan sangat-sangat puas hati. InsyaAllah sebab colour dia menarik dan korang boleh bagi dekat kawan-kawan, bagi dekat keluarga. Ataupun korang boleh share untuk dapatkan yang ni. Yang ni hanya untuk 1,000 orang saja. Jangan risau, ingredient semua ada dekat belakang ni, korang boleh tengok. Ada banyak, semuanya bagus untuk bibir. Sebab Bella ni bibir sensitif. Didi pun tahu. So sometimes dia Kalau bibir sensitif tu apa contohnya? macam kalau kalau nak tanya ringan tak pakai. ringan. Dia tak sticky. Kadang-kadang ada lip gloss yang very sticky. Dan dia akan, I pernah pakai lip gloss. Lip gloss tu sampai ke dagu. Rupanya dia, lip gloss tu, I tak nak sebut je nama lah. Lip gloss tu bila I dah pergi jalan-jalan ke, I bercakap ke kan. Rupanya I tak sedar dia yang kilat tu, Ya. dia sampai ke dagu. Nampak macam I punya eyelid. So itu yang Bella risau juga sebenarnya. So nanti korang boleh bagi feedback. Betul. Sebab yang ni dia boleh bantu lembapkan bibir juga. Yang bibir kering ke apa. Kau boleh letak belakang ni banyak. Betul. Didi dengan Kak Bella itu je. Memang masalah bibir kering. Lagi-lagi kalau Didi suka pakai lip matte. Tapi masalahnya kalau pakai, nanti bibir akan jadi kering. Tapi at the same time, dia akan bantu untuk lembapkan bibir. Tak macam orang cakap, tapi tak nak lah. Contoh diorang nak pergi macam just a short punya, nak pergi kedai ke kan. Tak aku nak pergi terus pakai yang ada warna-warna. Boleh je korang pakai gloss ni saja. Dia tunjuk macam Didi sekarang dia tak ada pakai any lip matte dekat bibir dia. Dia terus pakai gloss pun boleh. Oh, so tak perlu. Tak ada tu bibir dia nampak okay. sihat walaupun bibir dia tak sihat. Contohnya. Kenapa bibir tak sihat pula? Contohnya bibir dia macam merekah ke. Ini macam korang tengah bagi treatment. Lip treatment. Ni kalau lelaki yang tengok live sekarang ni pun tak kisah. Boleh juga untuk belikan untuk ibu, untuk kakak, adik ke, untuk adiknya bibir dia kat depan. Untuk ex-girlfriend pula. Untuk girlfriend ke. Untuk bahaya betul ni. Tu bibir Didi. Tu dia tak, dia hanya pakai gloss saja. So bibir dia tak. Aku ada warna. One layer gloss. Bagus ya. Lepas ni keluarkan blusher lagi, insya-Allah. Okay. Katanya banyak yang Bella nak keluarkan tapi dia tak tergopoh gapah. Betul. Yang sangat fokus, and then kekalkan kualiti, buat R&D betul-betul supaya boleh keluarkan secara berfasa. So hanya 1,000 yang pertama saja akan dapat kita punya Belova. Itu dah tak ada keluaran ni lagi dah. Itu je nak beritahu. Even yang First 20,000 pieces habis terjual dalam tempoh masa yang sangat singkat. Yang you buka ni pun actually ini I punya. I nak simpan. So kalau I ambil? Buat you ambil boleh lah. Kalau Carlos ambil I marah. Kalas lagi. Kalas. Tak masalah kalau. Bella, abang kembar saya nak, boleh. Abang kembar saya nak order, dia kata boleh. Dan order beg 1. Terima kasih. Beg 1 tu korang akan, yes, korang jangan just add to cart. Korang terus buat payment.
Ya. Sebab daripada situ Bella akan nampak siapa yang dapat 1000 Belova punya mini series ni. Wow. These 3 colour. One of my favourite dah tak akan ada keluar lagi dah. Belova. I ingat lagi nama-nama dia. Ada Needy, Loyal. Kenapa I letak Needy? Ni adalah perlu. Sebab kalau Bella tak pakai lipstick akan nampak macam tak sihat. Bila pakai, baru nampak macam nampak meriah lah sikit muka Yeah. tu. So I pakai ni. Kenapa Loyal? Sebab kalau korang perasan, daripada dulu Bella akan pakai lipstick yang sama je warna dia. Walaupun orang cakap Bella nampak pucat lah. Tapi kenapa Bella pilih warna pucat ni? Sebab Bella akan gabungkan dia dengan gloss. So itulah nama dia, Loyal. Ini dia. And dah tak ada keluaran dah lepas ni. Dan daripada first edisi pertama ke edisi kedua, apa perbezaan yang paling ketara? Like, what did you learn from the first edition yang akhirnya menjadikan Bella boleh tambah baik sebelum keluarkan edisi yang kedua? Kita tak boleh selfish. Macam Bella tak boleh fikir apa yang saya suka saja. Saya kena fikir apa yang semua orang suka. So daripada situ Bella tambah baik yang ni Loyal kepada bukan muka. Ni Loyal pula Coral Peach. I tambah sedikit. Boleh zoom tak ni? Betul. Packaging pun lebih kemas. Yes. Quantity pun lebih banyak. Betul. And senang diorang nak pakai. Tu. Okay. Dan kualitinya pun jauh lebih baik. Okay dah. Sebab tu dia kekal lama, dia kiss proof Betul. ataupun pakai transfer proof. Yes. Tengok. Tak, sebab korang yang awal-awal tak habis-habis kata kiss proof. Itu saya